bila korang pakai Gemini and then bila korang output video atau gambar, dia orang akan ada tunjuk satu watermark kat bawah tu. Aku boleh tunjuk macam mana untuk buang benda tu. Yang gambar mungkin senang sebab korang boleh pakai iPhone untuk just buat magic touch and remove gambar tu. Tapi video a bit susah, and then aku boleh tunjuk macam mana korang boleh buat benda ni. Korang perlukan satu Chrome, and then dengan gunakan Chrome tu korang boleh install satu extension, dan namanya extension tu adalah Erasio. Mari aku tunjuk macam mana korang boleh buang watermark tu guna Erasio. Jadi korang kena buka Chrome sebab ni adalah Chrome extension. Korang tekan extension, manage extension. Apa yang korang buat, korang discover more extension. Kat sini aku dah ada dah, tapi aku just buang sekali. Cari Erasio. Okay, dan apa korang buat, korang boleh install kat sini. Bila dah install, make sure that korang buka on Erasio tu, and then kita try. So bila korang dah buka, pilih video yang korang nak download. For example, ni video yang aku nak. So kat sini akan keluar Erasio. Kalau korang just download biasa, dekat sini korang akan nampak video ni akan keluar watermark sini. Tapi bila korang tekan Erasio, ini adalah video yang Erasio download tadi. There's no watermark anymore. So itulah cara dia.